Sekarang. Sekejap, tunggu. 2,5 lagi tu. Boy, 2,5 lah, boy. Tunggu kau, ha? 2,5 lagi, tunggu, boy. Tunggu ada lain. Geng, kamu geng bantu pas kat laporin. Sikit lagi. Jalan 1 donat. Nah, geng, cukup 600. Lagi 5 spider web lagi. Jangan tidur dulu. Saya 2,5, korang 3,5. Faham? Saya dekat sini 2,5, korang dekat sana 3,5. Saya dekat Thailand, korang kat Malaysia. Ambil air. Jalan terus geng. Come on. Alhamdulillah settle aku punya ni. 2,5 jalan, 2,5 jalan lagi, 2,5 jalan. Sabar jap. Follow paskat ni. Abang bagi pergi bok lagi. Go. Follow paskat. Tolong paskat ramai-ramai. Pergi paskat ramai-ramai. Saya masih dulu. Sakit lah, janganlah sengat-sengat. Aduh. Pergi paskat ramai-ramai. Pergi paskat. 2 minit lagi. Jangan tidur dulu. Relax dulu. Jangan tidur dulu, geng. Relax, santai and chill. Jangan tidur dulu, geng. Relax. That side, thank you that side. Terus, geng, terus. Yang mana ada N-hurt, kita buka N-hurt je untuk 25. Come on, thank you. Sikit lagi, come on. 2 minit. Nak naik nombor 6. Sikit lagi naik nombor 6. Ya, Hui! Sepatah! Ya Allah, sepatah! Subhanallah, geng. Jangan lupa, geng. Besok episod special, geng. Jangan lupa. Besok kita berada di Taman Neraka Thailand. Ya Allah, lagi 1 minit. Lagi 1 minit lagi. 1 minit lagi. Come on, semangat. Come on. Dia ada donat, jalan donat, geng. Come on, let's go, guys. Ada lagi tak? Ya Allah, serang sepatah. Ya Allah, Sultan saya. Ini semua fighter kita, geng. Ini semua sponsor besar kita ni, geng. Abang Bono diam je kat situ kan. Abang Bono dia relax dulu. Dia dah sponsor besar dah kita malam ni. Ya Allah. 30 second. Mana tahu jatuh anak Leon. Faham tak? Terus dia masa apa pun. Hati-hati baik. Siapa ada N-hurt, jalan N-hurt. Sikit lagi nak pukul 3, sikit lagi nak pukul 3.30, sikit lagi. Okey, jom. Jom, boy. Tak. Jom. 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 Ada lagi sebelum kita tutup. Ready? Jom. Abang Wan nak ikut lah. Awang nak? Abang Wan nak ikut. Ikut bang. Ais nak ikut. Ais? Nak ikut semua lah. Tapi Aini dengan Ariana lah dekat bawah. Ais ke bawah? Ais ke atas? Nak pergi jumpa Sami dulu ke tak payah? Jumpa dia dulu ke apa? Nak jumpa dia dulu? Abang jaga Abang tak tahu translate kan, kerah aku kat atas. Abang duduk bawah, duduk base lah. Ais ikut lah, abang duduk base. Geng, jalan terus geng, N-hurt geng. Terus. Okey geng, 2 minit lagi. Sebelum saya tutup 4 minit lagi. Sami pun lari, jangan sentuh. Aduh, lampu aku ni tahan betul geng, 5 hari tak cas. Susah betul. Dekat mana nak cari lampu? Abang Mal, dekat terang ni, dekat mana nak cari cas lampu ni? Yang bateri kapit tu, yang kapit bateri nak cas tu. Aku tak kerti nak sebut lah.
alat tu. Aku dah 5 hari dah bateri aku tak charge. Dah tak ada bateri nak sebut apa ah? Kat terang ni. Dekat poten. DIY. DIY dia. Shopee tu, kalau Shopee tak payah cakap lagi, yang 10 lah aku beli. Kita ni nak cepat. Mana Is? Sini kau. Ni. Kapan? Tarik nafas. Oi, tak sini. Tapi tolong Robinson tingkat atas. Robinson. Bang, send lokasi kat saya bang. Esok saya nak pergi beli bang. Tak tahan dah ni, lampu tak ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Okey, Ish. Kalau saya tak boleh kena panggil Sami geng. Cukupkan donat geng 200 geng. And hurt lagi sikit kena cukup 25 geng. Jalan terus guys. Bismillahirrahmanirrahim. 3 minit lagi guys. Go, donat terus, donat terus. Kat mana tu Tyler? Bismillahirrahmanirrahim. Tak no, thank you. Yang follow. 27 minit Robinson. Hey. Kau pegang Kau pegang? Oi, terkejut aku. Slow lah sikit. Aku ni turun naik. Dah berapa kali naik ni lah? 5 kali, 6 kali kot. Ijat dah tak ada geng. Ijat dah cuti lah. Ijat dah tak live lah. Dah tak ikut. Duduk hotel lah. Duduk hotel pula. Duduk kereta je. Dia nak balik lah tu. Ijat tak sihat. Tangan dia masih lagi tak okey. Tak okey lagi. Yes, jangan laju yes. Penat yes. Sekejap penat Oi. Bunyi apa? Ni apa tu? Okey, 7,500. Ada 7,500 orang ni. Saya dah letak 1 koin. Semua pergi Pashkat. Sementara tengok tu dia Pashkat ramai. Allahu Akbar. Lagi bersemangat aku nak buat kerja macam ni. Lag pula dah sini sikit. Bunyi suara siapa? Suara. Sami dah tak ada kan? Sami dah bawah lah turun lah. Hah? Sami dah turun. Lah. Dia turun lah. Ya, Sami turun lah. Mana naik lagi? Mana naik? Kan dia dekat rumah ni. Weh. Weh, pelik siut ni. Sedang tak? Sedang tak? Hello? Weh, kau apa hal tu?
Macam mana boleh terlepas? Sini. Kau buat apa? Weh. Apa kau buat dua ini? Bang. Sekejap. Aku call Bawan. Kau buat. Di mana ni? Betul lah pasal. Apa hal tiba-tiba si dia ni ada kat sini? Ini? Dia ada kat sini. Sekejap, tengok sekejap. Cuba cek dengan kita, Yap. Ni tak ada lah. Dia masih dia naik kan? Tadi kita kat bawah di sini kan? Tadi dia dalam kereta tu. Sudah. Budak ni boleh masuk budak dia naik. Tak, macam mana boleh terlepas ni, bang? Hei. Pegang. Kau daripada semalam lagi. Pegang ni. Mak dia semua orang ni. Abang, bukan saya, bang. Jangan. Jangan. Malam ni Abang, lepas, abang. Lepas. kau ni tak ada kerja ke? Kau ni gila apa? Orang dah nak balik lagi. Ni tak nak balik. Ni nak duduk sini. Apalah, Munyai tak nak dengar cakap. Asal tak nak balik weh? Sekejap boy, aku angkat boy. Weh, terlepas ni boy. Sekejap boy, boy. Jaga kau. Aduh, aku nak naik ni tinggal Rena seorang pula. Buatlah ini. Berapa kali cakap dah tadi dah pesan jangan naik, jangan ikut apa-apa. Jangan dengar ikut apa-apa cakap. Bang, settlekan budak ni bang. Sekejap lagi kan meletup, sekejap lagi dia ni. Betul aku cakap. Sekejap. Tapi ada nanti tak siapa jaga. Yang kau pergi tarik tangan. Dia ni kat gini kena dengan aku lagi. Betul aku cakap. Ini kau ni anak. Kau janganlah bagi abang ni angin. Aduh. Orang dah cakap banyak kali dah. Kau ni basi lah kau ni. Sekejap bang. Kita orang bawa dia turun kepala. Bawa turun. Jaga Rena. Tak boleh tinggal Rena seorang-seorang. Tak boleh. Jangan tinggal bang. Jangan tinggal Rena bang. Ini rumah orang ke apa? Aku nak duduk sini. Hey. Ni kau tengok ni abang kau ni. Kau tengok ni. Kita nak mana, abang? Aku dah cakap dengan kau. Dah cakap dah, jangan pecik ni. Tenang. Kau tak sedar ni. Kau menyusahkan semua orang. Tenang. Zai, cuba tarik ke bawah. Ini turun dulu ni. Aku tak nak balik. Kau buat kaki kau. Aku tak nak balik. Aku nak balik. Kau tahu tak Bayu? Kenapa buat ni? Bukan bawa kak. Kita orang nak check out penonton kat dekat ada parah. Terus gerak ke lokasi kita esok. Kau betul kau nak di sini. Kau duduk sini lah. Kau tak payah ikut aku balik. Kau duduk sini. Bila masa tak masalah korang satu hal. Bila masa dia keluar, aku dah cakap kan duduk kereta. Tak perasan tu. Aduh. Apa kita pergi kat Sami? Kau duduk diam beli ke? Waktu kita pergi kat Sami je dulu. Cuba pujuk elok. Ni tenang weh, tenang. Kita kat tempat orang ni weh. Weh, biar lu lah. Bagi dia jadi perantara. Apa yang nak buat dia buat. Kita tengok kan. Abang Masuk biar lu. Weh, bahaya weh. Biar. Letak dia. Tak kena biar weh. Efek kita lagi. Kita kat. Apa dia pegang tu? Tak tahu. Dia nak biar je. Buat ah. Geng, tolong pin komen eh. Ada tu dia nak cakap tu. Bagi dia bang.
Oi. Aku semalam. Terkulai pun tangan dia. Kau tengok tangan. Panggil saya. Abang lagi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sini, Abang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang kau nak cakap sebenarnya? Apa yang kau nak tahu? Ha? Aduh, sini saya tak nak balik. Kau tak nak balik dari sini buat apa? Saya nak teman dia. Saya tak nak balik. Ha? Saya nak teman dia. Sebab apa? Sebab apa kau tak nak balik? Aku nak teman dia. Eh, Dia seorang. Kau ni aku rasa dia tak betul lah apa ni boy. Dia ni dah tak betul lah ni boy. Dia ni dah bengong dah agaknya ni. Kau sedar tak ni? Kau ni dah tak betul lah kau ni. Aku nak duduk sini. Aku nak duduk sini. Aku rasa dah kena badi dah boy. 2-3 kau perasan tak dekat bilik ke dekat hotel ke mana bercakap dengan orang menangis. Dia buat hal dia. Ke kau gaduh dengan Ijat? Ini jadi menggoyan macam ni. Kau ada masalah cinta ke? Ha? Nak aku rasa duduk ni. sini. Nak Dia balik. tak sedar ni lah. Tak sedar. Kau ada masalah cinta ke apa? Nak balik. Dia tak sedar ni. Nak balik. Nak duduk sini. Dia kata dia nak... Nah. Kita bawa dia uruskan kat bawah. Tak sesuai nak baca. Kalau kita nak membaca pun tak sesuai kan. Tolong bawa ke bawah boleh? Cuba ke bawah. Kalau nak membaca-baca pun tak sesuai sebab. Oh ya. Betul kan? Kau orang petikai pula kita baca ayat Quran kat sini. Betul. Orang petikai ni. Oi. What is? Dia panggil saya. Kau diam. Tak sedar dah ni. Ya aku. Bismillahirrahmanirrahim. Boy, tarik pergi bawah tu, pergi bawah tu. Bagi saya. Dia bagi saya. Jom. Dia bagi saya. Jom. Baca. Tarik. Boy, kau handle jap boy ya. Pegang je dua-dua yes. Bismillah. Kau pegang aku tunggu kau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ja'alna min baydil ibsadah min khawfin sabab khashiyana la yubsirun. Allahu akbar. Jom. Tunggu. Slow. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dengan nama Allah, bismillah, tawakkaltu Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Dah apa? Macam hembus tinggi kiri. Baik, tunggu kiri jap. Tadi kaki mak tu macam biru pucat. Memanglah. Dah seminggu.
Jap. Bagi dia. Leh. Yes. Aku jap lagi kan sampai bawah air kena tampang dengan bawah ni. Yes. Jangan. Member tu mood tak baik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang kamera. Gana. Auzubillah minasyaitanir. La haula wala quwwata illa billah. Allah masyaallah Muhammad. Tak boleh tak slow boy. Slow apa? Yes. Tak boleh nyut. Tak tembus. Masih tak lut tau. Ini dah gila ya boy. Dah tak betul lah ni. Aku ni semalam lagi geram. Kau tengok. Aku cantik. Bagi aku naik, boy. Boy, bagi aku naik. Kau diam. Sebelah aku naik angin, kau diam. Duduk diam. Dia panggil saya, boy. Bagi kamera. Diam. Itu cara. Apa? Sure. Kau duduk diam. Senyap. Diam. Aku panggil sambil akan naik. Diam. Cili. Bagi dia pedas. Kau diam. Sana. Pak, dekat sumbat dia. Abang tolong, abang. Ini raya. Hey. Hey. Ini tak layak, abang. Abang, tolong. Abang, tolong. Sama ni nak apa? Kalau tak cukup aku petik lagi ni. Tolong. Ini nak abang, tolong. Ni. Tak boleh tolong. Tak boleh tolong. Aku pula. Sabar. Sabar pula. Aku pula panas tengok dah. Abang, tolong. Weh, suara siu. Settle kerja kau, Yus? Settle kerja dia? Nah, sudahlah. Kena bagi. Ayus, tolong aku, Ayus. Orang tak nak aku bawa kau. Pegang Yus. Dia pegang kau, Yus. Dia pegang kau, Yus. Boy. Ayus, aku nak naik, Ayus. Jangan. Liloy. Licin. Tak nak lah. Kau turun. Aku tak kena. Tak tolonglah aku. Saya kata aku lah tak nak. Tolonglah aku. Boleh jatuh kita lagi, Loy. Abang, lepaskan. Loy, tak nak aku tak nak. Betul. Jangan bawa mengamuk. Kau diam. Jangan bawa mengamuk di sini. Jom. Tarik je. Jom. Empat jadi kat sini kau. Abang, tolong. Abang, tak nak. Tak nak, abang. Abang, Patah pokok tu ini. Aduh. Kau jangan pegang. Sini. Tarik je. tak nak turun, abang. Tolong dekat. Ini tolong. Ini raya, abang. Ini tangga bukan eskalator kau tu. Kau turun. Dia kena badi ni. Tu. Aku dah kena badi. Abang tak nak. Turun. Ini kawan abang.
Abang tuakak tu kat bawah kau tengok. Aish, aku jadi semak-semak otak lagi kan ni aku lagi budak ni betul aku cakap. Boy, tolong aku, Boy. Boy, bawa aku ke atas, Boy. Kau nak apa sebenarnya ni? Nak dia. Nak boy? Tak, aku nak tu. Kau nak boy? Tolong. Kau nak kahwin dengan boy? Kau nak kahwin dengan boy? Abang, tolong. Abang. Ini nak atas. Abang, tolonglah. Esok aku beli tiket kau balik Malaysia besok. Kau jangan ikut lagi. Kau balik dengan Ijat. Di sini. Kau ni dah tak betul lah ni. Dah, Abang Wal datang lah. Abang Wal datang lah. Betul. Abang, tolonglah, Abang. Bagi Adam. Dia bagi saya, bang. Dia bagi. Abang, tolong. Kau diam kejap. Tak diam. Oi. Ha? Jangan sabar aku. Bawa dia, jangan buat perangai. Lucing apa ni? Lepaskan dia, tak nak? Kau nak lepaskan dia, tak nak? Oi. Ha. Kain. Sembelih dia. Sembelih tu. Mata dah bengkak dah ni. Lah. Kau ni kan, betul-betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang, tolong, Abang. Lepaskan badan dia. Kalau tidak aku potong. Sembelih kau tadi. Aku cakap jangan kau ganggu tubuh ni. Mutah keluar bunga apa sih? Allah. Udah cakap jangan kacau dia. Jangan ganggu tubuh dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini, lawan. Abang cakap banyak kali dah. Aku dah cakap jangan buat perangai kat sini. Jangan ikut. Bila masa kau boleh naik. Bang, tangan dia tadi dia pegang mat bang. Allah. Boy. Kata lu muka aku tiba-tiba. Angkat. Angkat. Bawa masuk kereta tu. Bibir dia pecah. Aku dah cakap tempat ni Tempat biasa. Pakai is. Depan dengan Maat ni. Right. Tengok sini. Oi, bengkak mata weh. Boy, apa boy? Tak nampak boy. Boy. Lagi minum air ni. Aku rasa boy kena panggil Sami tu jugalah untuk lepas. Kau keluarkan apa ada dalam mulut. Aku baru nak cakap macam tu. Kalau tak boy, susah boy. Kita nak balik susah badi ni boy. Main dengan barang Thailand ni bos. Barang Thailand kuat. Apa kata kita panggil Sami tu minta tolong ubatkan kejap boy. Ha? Pendapat Abang Wan macam mana? Sini Abang Man. Cuba tanya Abang Man. Okey ke? Tanya Abang Man. Abang Man lagi tahu benda ni. Sebab ni kawasan yang Abang Man memang kenal semua kat sini. Itulah risiko dia sebenarnya. Kita tadi sebenarnya memang dah cuba elakkan. Tapan sendiri dia naik. Aku memang geram ni. Kau tahu tak nanti benda ni boleh melepat. Boleh berjangkit dengan Mak. Gatal lah muka aku Dia aku rasa kena ni lah. Kena panggil. Jaga. Ini. Kek batik. Aku nak panggil Sami lah. Aduh, gatal muka aku, Mat. Muka aku gatal lah. Weh, gatal weh. Asal? Tak tahu kenapa. Kau pegang dia tadi kot. Dia macam... Air ni pegang kau tadi kulit tangan dia kan? Tak. Dia rasa macam...
Kau tahu tak, pernah rasa tak yang tangan kau bila dah lama macam ni, dia jadi macam... Lembik. Bukan lembik, dia macam picit-picit tu. Kebas-kebas tu. Ambil air basuh muka. Kenapa? Sumpah. Ambil air basuh muka. Ustaz, ni betul Ustaz. Wallahi Ustaz, betul ni. Ambil air basuh muka. Tiba-tiba kepala aku jadi macam kena minyak angin tu. Jap. Woi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku hadaikanlah kepadaku. Kau pegang cili tadi ya? Dengan terima dari Allahumma salli ala Muhammad. Kuala segala bentuk tindak halal. Aku ini datang untuk mencari rezeki ya Allah. Waj'alna min bayni aydihim sadda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayah. Allahumma salli وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Kelada tadi ya. Entah, aku rasa macam lada tadi. Tapi kalau lada, rasa pedih lada. Sini ya. Aku rasa cili. Oi, apa hal jadi macam ni? Cili tu kot. Sebab tangan aku pun rasa macam kebas-kebas ni. Rasa macam pedih tangan aku ni. Cili tadi kot. Tahan sekejap geng. So, nak panggil Sami? Kita rasa panggil Sami kot. Geng, okey tak kalau kita panggil Sami untuk berubat? Okey, panggil Sami. Sebab benda ni Sami tu. Asal pedas ni ya Allah. Jari aku pedas juga ni. Jom kita pergi cari dia. Jumpa dia jap. Jap, tanya Abang Mal tu. Abang Mal macam mana Abang Mal? Nak panggil dia untuk berubat tak Abang Mal? Nak panggil dia untuk berubat tak? Kau tak badi mayat ni Abang Mal. Budak ni dah gila ya bang. Lari akidah. Habis nak minta tolong siapa? Minta ustaz. Mana ustaz? Mari sini bawa ustaz. Kita tanya pendapat Sami tu dulu macam mana kan? Nak minta tolong siapa? Ini tempat dia. Kena pelepas lah. Bongkok semut ni dia kata aku pula. Hai. Macam ni abang Ustaz Wan macam mana Ustaz Wan? Ni. Dah tak betul ni bang. Dah tak betul lah. Pecah bibir. Mata dia bengkak weh. Panggil nama dia. Dengar tak? Dah potong dia ni. Saya memang terang cakap saya tak boleh geng. Saya tak boleh. Saya surrender. Oi. Sekejap Kuasa kena panggil lah. Panggil aku bawa dia ke sana lah. Mata bengkak lah. Abang Wan ada letter Abang Wan. Pakai terus lah. Saya hilang pula letter. Dengan letter spare dah sebelah. Wan kan tadi ni boy. Kita nasi. Ni dipanggil lah. Dapat bolehkan pergi letak dekat situ pun tak apa. Geng, kita letak satu-satu pun tak jalan juga, geng. Kau pegang apa ni? Pegang apa? Kau pegang apa tu? Kau pegang sibuk babi ni apa? Sibuk. Tahu di ikut aku. Dia ikut aku. Jaga-jaga asap. Suluh ini. Buang lah siput tu. Suruh dia. Kenapa dia buang? Diam. Bercakap dengan dia, Is. Bercakap dengan dia. Jangan lagi dia diam. Bayar dia fikir tu. Kau tenang. Kau jangan layan. Kau jangan basuh tangan ini dah basuh. Dah basuh dah. Okey, aku rasa kan
Better kita panggil lah. Panggil. Ha? Panggil. Kau istighfar, kau istighfar. Kau istighfar, kau jangan layan. Apa-apa dalam fikiran kau, kau jangan layan. Jaga dia. Saya ni geram sebenarnya tapi Jom. Bawa dia. Bagi aku cakap tu. Ha tu, dia keluar. Pi. Keluar Pi. Pai, bukan dia, Pai. Pai ke? Orang Pi. Pi, kotor nak kap. Pi. Kotor nak kap. Aduh. Yes, tolong translate, yes. Dia masuk, dia nak pergi mana? Dia ke tandas ni. Ni tempat dia. Dia datang. Yes. Pi. Yes. Cakap yes. Rumah dia. Dia tak layan tu. Dia tak layan. Ha? Dia tak layan. Tak layan. Jangan kau sini. Dia masuk, nak masuk alam ni. Tidur. Pi. Kotor nak kap. Ish. Masuk tu. Tak layan ni. Kau pergilah dekat. Aku cari sambil lain lah besok. Cari sambil lain lah. Dah, Hajiz nak buka handphone. Baru je pergi handphone terus masuk. Baru je buka handphone terus dia masuk. Tongkap. Daus. Minta tolong dengan Daus. Minta tolong apa? Dia tak layan? Ha? Tadi boleh tengok kena tu. Dia tak layan ke apa? Kau baru nak translate tu gerak? Hello. Tadi kau ingat tak dia suruh kita. Kenapa tak cakap terus tadi nak cakap pakai apa? Orang baru je nak buka handphone. Baru je translate. Dah gaib dah member tu. Aduh. Betul, minta tolong sambil lain. Guna sambil lain lah. Besok geng.
Ingat tak yang Sami ke neraka Thailand tu geng? Yang tu power guys. Serius power. Botak tu kan? Yang botak tu. Yang tu power. Yang tu power. Kami botak ni. Yang Sami botak tu. Dah lo blow je. Sambil botak semua. Dekat neraka Thailand, siapa ingat? Besok geng korang kena tengok geng. Tolonglah jangan terlepas episod guys. Tolong jangan terlepas episod. Besok episod best tu. Episod best geng. Neraka Thailand geng. 4.5 jam daripada sini. Yes. Tengok ini. Mana ini? Member dah. Keok dah. Terunyai lah. Hospital Bangkok jauh lagi. Sabar. Ini baru episod yang keberapa kita dah kat sini? Ha? Tak, episod berapa dah kita? 4 kan? 4 lah. Baru episod 4 geng. Bangkok tu ujung-ujung. Kita start daripada Phuket. Kita start daripada Songkhla. Songkhla naik. Sekarang ni kita baru je berada dekat Terang selepas Hak Nyai. Lepas Terang, Kopanga. Kopanga, naik Phuket. Phuket, main dekat Krabi. Kita main pusing tu. Lepas tu barulah naik ke Bangkok. Bangkok pergi ke Chiang Mai. Lepas tu balik. Dah habis selesai, pergi ke Jepun pula kalau ada rezeki. Aku rasa kau kejut dia bawa dia masuk kereta, Yes. Duduk dengan Riana dah bagus masuk kereta. Aku rasa ada masalah ni. Sami tu tak nak layan. Tak tahulah geng. Budak ni geng dah tak betul. Dah tak betul lah. Dah meroyan. Dia lemah. Tak tahulah kenapa jadi meroyan betul lah. Tak betul geng. Cuba bagi dia mandi limau. Mandi ais limau. Ni bunga. Mandi limau. Dan kau tahu sejak buat dekat sini 2 hari berturut-turut guys. 2 hari berturut-turut. Ini yang kau nampak dalam kamera. Kau tak nampak lagi di sebalik tabir. Cuba kau siapa yang ada dengan kita orang dekat hotel, makan pun tak nak, asyik duduk meroyan je, duduk sorang-sorang, tak bergaul dengan orang. Dengan Ariana pun dia tak bercakap, dia diam. Lepas tu bangun lambat. Biasa tidur, dia ni antara orang yang perempuan yang paling bangun awal. Memang aku bising kalau dia bangun lambat. Sekarang memang bangun lambat. Tidur manjang, tak tahu kenapa. Asyik tidur je kerja. Pening ke bu? Ayo yang boleh cakap siam loy. Besok. Besok geng. Dia tak bergerak bu geng. Handheld aku punya head ni pun tak bergerak ni guys. Datang balik Malaysia loy. Nampak gaya macam tu lah geng. Terpaksa balik Malaysia lah. Hantar dia balik Malaysia. Terpaksa hantar balik. Besok last percubaan. Kalau Sami tu boleh berubat dia besok, kita teruskan. Kalau tak, kita hantar dia balik Malaysia. Abang Mak kata tadi biarkan lagi Sami tu. Sami tu trauma tu. Kalau rasa tak boleh, kita hantar dia balik Malaysia. Tapi aku takut balik Malaysia kan dia datang ke sini balik. Maknanya kita semua kena balik Malaysia. Nak lepas dia seorang-seorang. Mampu. Esok buat sini juga ke? Tak, esok tempat baru geng. Esok tempat best. Kena beri semangat. Kena pelepah dulu. Siam ni kat dah tidak mati ke? Mudah-mudahan aku Siam. Benda ni ganggu otak lo. Kena berubat. Itulah pasal kena berubat lu. Saya kena pelepas. Kita datang ke tempat orang. Hanya orang tu sahaja. Orang yang pintar tu sahaja yang boleh ubat. Lebih daripada tu memang tak boleh. Handphone aku. Sekejap geng Baca pin. Aku datang lagi 2 hari aku tolong kau nanti. InsyaAllah bang. Boleh bang.
Boleh. Alhamdulillah. Normal. Abang Mal datang. Baik bang, terima kasih bang. Korang nampak sendiri lah geng, Aini dah tak stabil lah. Sejak turun daripada gua tadi kan, dia macam tak ada dengan kami. Macam dia ni pandangan dia kosong tau. Dia macam pandangan dia kosong, macam mana cakap dia pandangan dia kosong ni bukan sukma dia tu. Sukma dia dah macam zero tau tak. Lepas tu dia sebut pasal mayat, duk sebut pasal perempuan dekat atas. Sebut je pasal perempuan ke atas. Pening aku. Mana datang nak kena buat macam ni. Aku tak tahu dia kena apa benda. Sumpah ke badi. Aku tak tahu apa benda. Masa kau bayangkan waktu kejadian tu, Aini, kita orang sendiri depan mata saya ingat dia kat bawah. Sekali naik, tengok Aini duduk macam ni. Duduk macam ni, duduk peluk, duduk macam ni. Bila masa naik Dari kuih songklar itu, ya ke bang? Tak bang, kau tak rasa tak bang. Kau rasa kat sini ya bang. Macam putus cinta pun ada. Tapi Abang Mal ni dia bukan kosong. Abang Mal sendiri pun cakap, Orang Malaysia dia tak akan boleh sebut ayat Thailand yang fasih. Kau bayangkan, kau tanya Abang Mal saksi ya. Kau bayangkan, Aini boleh cakap Thailand dalam tiga barisan. Apa maksud dia bang? Yang dia cakap Abang Mal sampai terkejut. Weh, Aini ni betul ni Loy, bukan main-main ni Loy. Ni betul, ni bukan main-main. Orang Malaysia ke orang mana-mana yang tak boleh cakap Thailand memang tak boleh sebut tiga perkataan ni ataupun tiga ayat barisan ni memang tak boleh sebut. Tapi Aini cakap secara jelas dan mengatakan, dan memang bukan dia yang bercakap. Waktu dekat dekat kuih yang satu lagi Songklau. Doa Syed ulang benda yang sama je, nak minta aku naik balik, nak minta aku naik balik. Kau boleh lah. Maksud aku orang yang tak pandai cakap Thailand. Kau faham tak? Orang yang tak pandai cakap Thailand tapi dia boleh tahu, dia boleh bercakap bahasa Thailand dengan lancar, tapi ayat tu tak ada dalam apa-apa pikiran pun. Secara tiba-tiba. Secara tiba-tiba. Jadi korang dengar sendirilah suara perempuan dekat atas macam-macam. Dan kalau benda ni ada kaitan dengan gangguan, kita akan cuba besok selesaikan pada besok juga. So dekat taman neraka besok. So doa-doa lah geng supaya dapat masuk guys. Sejak dia pakai baju pengantin tu, aku tak suka suara perempuan tu Loy. Doakanlah semoga dapat masuk besok. Besok dapat masuk, memang sujud syukur aku bang. Sekarang dah habis kerja Loy, pelepas kat sana. Sejak pakai baju pengantin tu jadi pelik tu. Dia ambil air. So itulah geng. Aku harap malam ni korang puas hati. Aku harap korang malam ni rasa terhibur dengan live pada malam ini. Rasa best. Dan saya sendiri pun boleh cakap 2 hari berturut-turut geng. 2 hari berturut-turut live kita memang sangat-sangat best. Kalau melayan lah, ikut akulah. Tapi tak tahulah selera orang lain macam. Mana tahu korang tak best ke apa. Tiba-tiba itu aku rasa dia tak cakap. Aku tak rasa dia yang cakap. Betul. Jangan cuma cakap betul. Tu kena sabar dugaan. Geng, yang mana belum paskat, tolong paskat geng. Ni nampak tak yang satu koin kat bawah tu. Tolong geng. Tolong geng, tolong satu koin kat bawah tu. Ada ais tu. Ataupun, aduh susah lah macam ni. Ataupun letak 1 ros lah. Kita sikit lagi, 5 Nhertz je lagi nak cukup geng. Lagi 47, 48. Sekarang ni kita ada 47,000. Nak cukupkan 50k, lagi berapa geng? Nak cukupkan 50k. Sekarang ni kita ada 47,000. Nak cukupkan 50k, lagi berapa? $3k ya? Lagi 3k lagi. Nazir, terima kasih. Tadi ni sentuh. Ya, sentuh. Dia sentuh tadi. Tangan tu dia boleh tarik tangan member tu keluar. Besok lah korang tengok. Besok. Percayaan diorang sampai rumput, sampai dalam gua betul. 3k lagi geng. Come on geng. Bantu Nhertz geng. Yang mana ada ros, jalan ros geng. Cukupkan 2,000 ros geng. Terima kasih Abang. Terima kasih Abang Mal. Allahu Akbar. Suhaida, thank you. Alhamdulillah. Syukran. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya Allah, syukur pada Allah. Mak tu dibiarkan macam tu ke? Macam mana nak cakap korang kena cerita balik. Panjang pula cerita, nak cerita balik. Selina Madi. Abang Wan ada ni tak Abang Wan? Ada letter Abang Wan. Diorang nak dengar Abang Wan cerita tak geng? Bagi Abang Wan bercerita pula dah. Dah lama dah korang tak dengar Abang Wan bercerita. Abang Wan bercerita tentang pengajaran ke, tentang kehidupan ke, pasal benda ni ke. Abang Wan ni seorang yang berumur dekat sini, so dia layak untuk kita dihormati. Dan dia banyaklah mengajar kita orang adik-adik dia ni supaya positif, sentiasa berjaga diri. So kita bercakap Abang Wan lah. Abang Wan bagi kata-kata nasihat sikit. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada semua family supporter Lagu Merah, alhamdulillah, apapun syukur ada ilahi kita tak adalah tahap serius macam semalam sampai tahap melibatkan perkara yang di luar kawalan. Tapi apa-apa pun kita pulangkan kelemahan kita sebagai hamba, dan kita dah cuba yang terbaik untuk jaga tadi semua keadaan, tapi ada kekurangan juga. So apa-apa pun saya minta maaf kepada semua sekiranya mungkin ada mengganggu kepada korang juga lah. Apa yang Aini buat tadi itu sebenarnya dia di luar kawalan. Okey, perkara-perkara ni sebenarnya tidak ada yang mustahil sebab kita ni berada di tempat orang. Jadi Abang Mal banyak menasihatkan kita juga berkenaan dengan tempat-tempat yang berada kat sini. Dan dari sudut pandangan saya selalu ingatkan kepada Loy, Boy dan dalam tim, jaga adab, jaga kita punya perbuatan, jaga sensitiviti orang kata dari sudut orang lain, bangsa orang lain, adat dan juga agama mereka. So kita datang sini bukan untuk merosakkan ataupun mengganggu mereka. Kita datang sini sebagai tetamu dan mereka menerima kita, menyambut kita sebagai tetamu dengan baik. Dan saya apa yang saya nak kesalkan adalah mungkin saya gagal dari sudut untuk membantu untuk menjaga benda-benda tu. Tapi saya minta maaf, insya-Allah saya akan cuba ikhtiar lagi, saya akan cuba tekankan lagi benda-benda macam ni. Dan terima kasih ke Abang Mal sebab lokasi ni tidak mengecewakan, lokasi ni menarik, bagus. Dan apa pun teruskan, orang kata saya terus cakap dengan Lloyd istiqomah lah, istiqomah, cuba perbaiki balik lah. Kita faham kadang-kadang keadaan emosi kita di luar kawalan, dan apa pun itulah saya cakap tadi, kita jangan lupa niat tujuan kita datang ke sini. Walaupun kita kadang-kadang dia jadi macam bersemangat nak buat sesuatu, betul. Kadang-kadang itu pun boleh dikatakan gangguan emosi, betul. Kita bersemangat untuk melakukan kerja dengan semangat tu tadi kita nak menyampai deliver something kepada viewers. Tapi itulah, macam mana pun kita tahu kita ni lemah manusia, pasti ada silap, pasti ada benda salah kita buat. So next move insya-Allah kita pergi ke neraka Thailand ni, saya akan terus orang kata tegas lah. Mungkin korang selama ni korang tengok saya banyak diam, saya pun cakap lembut. Itu cara saya. Tapi bila saya pun hilang kawalan, bila saya beremosi kerana apa, saya rasa benda ni dah too much lah kalau kata sampai luar kawalan kan. So kita kena tegas juga benda ni. Dan saya bersyukur, alhamdulillah semua supporter family Logo Merah bersatu dan kita berjaya hari ni duduk di nombor 1 dan juga popular nombor 1. Bang, so kita cuba kekalkan momentum. Cik bang, Cik Suraya bang. Cuba kekalkan momentum. Semua ni kenapa lah besok gigi orang. Tempat yang menarik yang saya rasa korang menunggu-nunggu. Dan nanti akan sampai ke sana seperti mana yang sebelum ni dia orang cakap tak puas pergi tempat tu. Kita repeat bawah situ bos. So pada Boy apa yang berasa tempat ni? Tempat ni best, tapi yang lagi best adalah esok punya lokasi. So saya rasa saya pun nak ke sana juga sebab Abang saya tak pernah sampai lagi ke neraka. Saya tak pernah. Tu. So tempat ni pun tempat baru pada kita. So banyaklah sebenarnya saya tempat nak ibaratkan. Nampak macam mudah, sebenarnya bukan mudah nak kawal benda ni semua. Untuk kawal tim, untuk manage diorang supaya diorang jaga adab, untuk behave, benda tu yang sebenarnya susah. Tapi kita serahkan pada Allah, kita doakan, kita tawakal lah mudah-mudahan. So pengajaran dia, jangan ikut nafsu untuk sesuatu perkara yang kita lakukan. Kita kena timbang akal balik akan sesuatu perbuatan yang kita nak buat supaya tidak mendatangkan
mudarat pada diri kita dan juga orang lain. Apa pun syukur alhamdulillah, Allah lindung kita, Allah permudahkan urusan kita. Walaupun ada perkara-perkara yang kita miss kan benda tu, tapi apa kita kena sentiasa bersyukur. Mudah-mudahan Allah lindung kita, Allah rahmatkan kita dengan kasih sayang dia. Ma'at tu memang tempat dia. Dekat sini ada cara dia orang menguruskan ma'at. So kita tak nak petikai dan kita tak nak lah orang kata inilah itu urusan mereka. Cuma saya tadi nak jumpa juga Sami tu. Saya nak minta maaf atas apa yang terjadi kan. Mungkin Sami tu mungkin dia trauma atau apa bila terjadi macam tu kan. Sebab apa yang dia pesan tu mungkin dia orang tak dengar tadi tu kan. Dia suruh duduk dan diam kan, jangan buat apa-apa. Itulah saya kata bila di dalam keadaan semangat, kadang-kadang dia punya pengaruh, dia rasa dia nak buat something yang best, dia nak cuba all out. Tapi bila terjadi macam ni, itulah kita belajar balik lah. Saya tak pasti sebab saya tak naik. So teruskanlah geng, semangat kan, bagi kita orang kata sokongan moral supaya kita dapat teruskan perjalanan episod-episod seterusnya, dapatlah kita menambah baik. Dan mudah-mudahan episod di Thailand kali ini episod yang meninggalkan sejarah dan orang kata kenangan kepada semua juga viewers Logo Merah ya. Cara bagi dia orang buka kasut, bagi relax dia, santai kejap kan. Sebenarnya kita pun nak berangkat sekejap lagi ni. So sebab tu saya sebenarnya tadi kalau ada macam contoh kita masih lagi stay dekat sini, saya takkan izinkan mereka ni ikut. Sebab kejadian macam ni pernah berulang dah sebelum ni kan. Pasal bila ada orang yang lemah semangat macam Aini ni, dia lemah semangat, dia mudah apa-apa pun dia mudah untuk dirasuk ataupun di take over badan dia. Waktu yang kita risau. So tadi kelemahan kita lah tadi kan. Mungkin waktu kita tengah berkumpul dekat tempat Sami tadi tu, kita tak perasan dia keluar. Kalau ada rezeki, korang bantu-bantu sikit lagi. At least daripada bantuan, daripada sumbangan korang ni, kita dapat meneruskan perjalanan. Kita dapat cover kos-kos yang mana kita perlukan dalam waktu kita apa orang kata bereksplorasi di Malaysia, di Thailand, sorry. Bang Ma, terima kasih. Dengan semangat dan dengan orang kata sokongan korang dari sudut apa orang kata pemberian daripada korang, tidak ada paksaan sebenarnya, tapi saya yakin korang pun accept benda ni, korang terima benda ni sebagai hiburan korang. Dan saya rasa korang puas hati ke tak puas hati dengan apa yang setakat ini perjalanan kita daripada Danok sampai ke sini, episod-episod daripada episod 1 sampai episod 4 ni. Adakah korang puas hati ataupun masih lagi kurang? Alhamdulillah. So mudah-mudahan semangat ni nanti akan kita bawa terus sampailah episod terakhir dan kita akan balik ke Malaysia. Mudah-mudahan semua dipermudah, dipelancarkan. So kita cakap yang baik-baik, doa yang baik-baik ya, kita sangka yang baik-baik, insya-Allah semuanya baik-baik ya. Mudah-mudahan lah, itulah kita selalu ingatkan. So kalau ada dalam live ni ada view yang rasanya tak sesuai untuk beri satu perkara macam contoh komen-komen tak baik, untuk korang moderator semua, saya rasa dia orang dah faham peranan terbaik kan, supaya tidak mengganggu host dan tidak mengganggu juga kepada viewers di dalam ni. So kita cuba jaga circle kita cuba maintainkan positif circle kita tolak jauh-jauh perkara-perkara negatif. Semoga kita sentiasa di dalam keadaan yang positif, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alright. Okey, saya apa-apa pun minta maaf geng, minta maaf insya-Allah kita cuba terbaik lagi. Amin. Terima kasih pada bawaan. Terima kasih. Kabel iPhone 16 tak di mana? Aduh, lupa dalam beg hitam tu, Yes. Cuba tengok, Yes. Kan hilang bising Riana. Aduh, sakit kepala aku dengan dia bising.
Tu dah hitam sana. Kita pergi pedalaman nanti lot bang. Eja tempat concong lagi bang. Makin lama saya kat sini pun tak apa bang. Bagi tempat concong lagi bang. Lepas saya Pangan ni dah tak ada lokasi lah. Pangan neraka Thailand ni dah tak ada lokasi dah bang. Ini je harapan. Ada? Air bila ni? Kalau ini ambil buduk, ini dah KO, dah tidur lah geng. Dia dah tidur lah. Dah tidur lah geng. Dah tidur lah. Bismillahirrahmanirrahim. Air bila ni ah? Dah. Ada letter. Abang kena minta dengan saya bang. Abang tak letter hilang. Ilyas, thank you. Aku senang lah ada letter. Terima kasih. Tempat you tsunami tu, dia tempat yang kena tsunami tu. Oh, boleh. Abang Mal ada bagi tahu. Abang bagi tahu tempat yang kena tsunami tu. Dia suruh pergi tempat yang kena tsunami. Sebab pergi nak cukup sebelah poin 3K rasa macam susah je nak dapat geng 9.3K. Banyak sangat. Abah Seraf dah tidur ke Abah Seraf? Mana Abah Seraf kita ni? Abah Seraf Sepatan ni tidur lah. Epo dah tidur habis dah semua dah. Dia orang tengok parah sambil tidur. Harap tu dia orang tidur dah. Dah tidur dah masing-masing. Rajinnya bangun tajuk. Alhamdulillah rajinnya bangun tajuk pagi ni, masya-Allah. Assalamualaikum sahabat. Salam, boleh pi Ayutthaya kat Rumah Hijau. Bosan lah situ. Dah bosan lah geng Ayutthaya ni, aduh. Bosan lah, dah tak ada tempat lah. Rumah Hijau dah pergi lah. Kita orang plan nak serbu satu Thailand ni. Kita orang nak buat satu Thailand, kita orang nak pergi lokasi. Satu persatu lokasi kita nak pergi. Tower Bangkok tak boleh masuk. Tak boleh masuk bang. Dah cuba lah, tak dapat tak. Dia orang tak bagi. Kalau boleh Ejah boleh lah. Hari ni dah selalu sangat jadi pantaran badan kita ni buka tu energi macam mana kalau kena. Itulah pasal. Tapi kenapa saya bawa air ni? Sebenarnya air ni ada kepentingan juga guys. Ada benda yang penting pada diri dia. Ini ni saya gunakan dia untuk orang kata dapat berinteraksi ataupun dapat melihat secara halus. Dulu sebelum ni Ariana, sekarang memang kita orang fokus kat dia. Ariana memang dah tak boleh sebab dia tak larat. So dia ni boleh jadi perantaraan. Badan dia senang masuk, lepas tu mata dia ni boleh nampak dan dia boleh berkomunikasi dengan benda tu. Itu yang senang. Kira dia macam kita punya ni lah. Dia kita macam kita punya perisa lah. Perisa dalam tim, seri dalam tim. Tak ada dia dalam tim, dia jadi macam tak ada benda yang nak buat. Jadi kosong. Kira dia macam penyeri lah, penyeri. Nanti aku buat surat. Baik bang, terima kasih bang. Dia ni penyeri dalam tim. Kalau tak dia dalam tim, dia jadi macam sendu sikit. Dia tak seru, dia tak best. Kau tahu tak best. Yang mana budak-budak saya ni, yang mana buat parah ni, semua balik ni, dia ada amalan dia sendiri. Faham tak? Dia ada amalan dia sendiri. Tak ada main masuk, balik tidur tak. Kita orang ada amalan kita orang sendiri. Kita orang pun ada pendinding kita orang sendiri. Tak ada jenis. Kalau kita ni tak ada pendinding, tak ada amalan bang, tak silap bulan kita boleh mati katak dalam ni. Badan kita ni badan yang bukan boleh bertahan lama dengan energi negatif tau. Sikit-sikit dia makan, sikit-sikit dia makan. Betul. Jadi bukan sewenang-wenangnya kita masuk keluar tak. Semua ada pendinding diri, semua ada amalan sendiri. Amalan untuk tim. Nak masuk tim ni kena ada amalan. Kena ada amalan. Tak ada kosong. Kena ada amalan walaupun sikit. Setiap kali habis paranormal kena buang. Kena buang badan. Kena buang ni kita punya bisa-bisa lah badan ni supaya tak sakit bangun nanti. Sebab tu badan kita alhamdulillah kita sihat. Sebab apa? Sebab niat kita mencari rezeki, kita buang benda-benda negatif. Ranum belum pernah lagi. Okey geng, saya pun buat dah. Belum. Buang macam mana? Adalah cara dia buang. Episod kat Thai paling terbaik lah. Thailand dengan Indonesia mana lagi seru guys.
antara Thailand dengan Indonesia. Kalau ada lokasi Ranong bagi tahu bang. Benda jahat ni auranya. Bulan lalu dah 3,5. So ke Indonesia lagi. Bagi saya lah, Indonesia dengan Thailand kan, saya rasa Thailand lagi better lah. Sebab apa? Indonesia ni saya dah puas, dah pusing satu Indon. Kalau korang tengok tempat-tempat paranormal yang diorang buat, semua pernah saya pergi. Jadi saya rasa lagi yang kedua pula, costing tinggi. Costing dia sangat tinggi. Batam Indo Disco Zoo. Aduh, orang ni pun buat seragih kat situ agak lah. Saya dah... Kau suruh parah tempat disco? Apa? Tak, dah geng. Korang suruh saya pergi disco zone tu kat Batam tu geng. Kita macam mana nak cakap geng Lebih kepada tempat yang tak pernah masuk. Bagi aku buang masa lah geng. Saya cakap, kalau aku pergi memang aku ni buang masa. Sebab bagi aku, kita pergi tempat orang yang tak nak pergi. Macam abang cakap, kita pergi tempat yang orang tak pernah masuk. Kalau kita pergi tempat yang orang pernah masuk, jadi rare tu tak ada, vibe dia tu tak ada. Dan benda ni akan jadi bosan. Kita paranormal ni dia kena cerdik bang. Kita tak boleh ikut kepala otak sendiri. Dalam paranormal ni konsep dia macam bisnes. Kena cari sesuatu yang orang tak berani buat. Ibaratkan kena buat sesuatu yang orang tak berani labur. Diorang nak labur, diorang rugi. Kita kena ada prinsip macam tu. Kau berani labur, kau rugi ke untung ke, tu belakang kira. Itu style kita orang. Rugi nombor 2 bang. Yang penting labur lu. Bukan nak cakap lillahi ta'ala geng, aku cakap dengan kau. Lu paranormal ni, kalau dekat travel luar negara, nak duduk seminggu 2 minggu ni, tak semua orang boleh duduk dekat satu negara seminggu 2 minggu bang. Sebab apa? Sebab diorang tahu costing yang sangat tinggi. Satu hari kita kena ada dalam tangan untuk travel ni saja main dekat-dekat. Kalau main satu, paling busuk satu hari kita kena 2,000. Minimum sehari keluaran kita, hotel, makan minum, minyak kereta, total 1,400, 1,500 setiap hari. Sebab tu saya push tiket, sebab tu saya push tas. Kalau saya tak push tiket, kalau saya tak push tas, saya nak makan apa? Budak-budak saya nak makan apa? Gaji diorang lagi. Kan? Minyak kereta lagi, hotel lagi. Simple lah geng. Sebab tu cakap, kalau kita labur, nak dapat untung tu, nombor 2. Mesti akan rasa rugi dulu. Barulah ada untung. Kena rugi dulu baru ada untung. Kena ada wow factor pada bisnes, betul. Faham tak? Dekat 50k kak untuk 2 minggu je. RM50,000 untuk 2 minggu ke 3 minggu. Kena jimat. Ini pun paling jimat. Makan je apa yang ada. Makan 2 kali sehari. Untuk tim memang 2 kali sehari. Kadang-kadang sekali sehari tengok pada tempat. Makan nasi tak ada lah. Makan roti, makan apa yang patut selagi boleh makan. Sebab nasi memang tak ada. Jadi Yang kedua tidur rapat-rapat. Tak ada nak pilih hotel ni tak ada. Apa yang kita check in kat situ lah. Kalau tidur satu bilik, ambil 2 bilik, yang lain lelaki tidur ramai-ramai. Untuk yang perempuan-perempuan duduk lain. Macam tu. Kena ni lah, kena buat sesuatu. Tak boleh nak mengharapkan sangat. Kena macam tu baru boleh tahu. Betul. Kena cuba baru boleh tahu. Orang lain cakap macam lagi 5 minit saya live. Macam orang lain cakap pergi luar negara, minta duit pengemis lah, minta gift lah, minta apa koin lah hari-hari. Kan? Diorang kaya raya setiap malam. Korang yang bagi koin ni jadi miskin. Diorang ni, kata-kata orang macam ni adalah kata-kata orang yang busuk hati dan orang yang tak ada apa. Kau tahu sebab apa kau cakap macam tu? Sebab diorang ni fikiran diorang ni di luar kotak. Di luar kotak sampai tercabut otak-otak. Sebab apa kau cakap macam tu? Sebab dia hanya nampak daripada segi keuntungan. Dia orang tak nampak apa yang kita buat. Bila manusia yang mempertikaikan kerja orang nampak daripada untung, itu menandakan hati dia tidak baik. Itu menandakan dia ada perasaan dengki.
Itu menandakan dia rasa penyakit, dia ada perasaan penyakit hati. Inilah penyakit orang panggil. Tetapi kalau dia ni berfikir rasional, kalau dia fikir matang, dia ni keluar negara berapa kru dia, dengan masa berapa, kan? Aku bagi dengan apa yang aku ada ni, tak adalah sampai berbaloi sangat pun. Kalau ada aku bagi, kalau tak ada aku tak bagi. Macam tu lah. Kalau dia betul-betul kata kita pengemis, aku cabar kau. Kau buat paranormal, kau travel, aku nak tengok. Kau berani buat tak? Berani buat tak? Duduk rumah goyang kaki boleh lah. Cakap cukup tidur, cukup makan boleh lah. Duk masuk orang sana sini, tak ada bang. Kau ada kos, kau ada duit, boleh lah buat. Semua orang borak, orang lain pun boleh bercakap. Semua orang boleh borak, semua orang boleh bercerita. Buatnya tidak. Zaman sekarang zaman duit bro. Mana-mana pun duit, semua pakai duit. Mana-mana tempat semua pakai duit. Ini kat Thailand kira jimat tau. Kau tak rasa lagi kat Indon. 2 hari 12,000 aku habis kereta. Lepas tu bayar lokasi. Minta maaf orang-orang Indonesia, minta maaf saya cakap, Indonesia memang banyak duit kena pakai. Nak setiap mana nak pergi semua duit. Lokasi pun duit, kan? Lepas tu jaga di base pun duit. Semua duit. Daripada awal sampai akhir semua duit. Beza dengan Thailand. Thailand dia bukan hamak duit, ataupun Thailand dia tak makan duit sangat tau. Thailand ni kau bagi berapa yang kau nak bagi, kecuali tapi segelintir lah. Segelintir ada yang minta, ada yang tidak. Tapi macam diorang ni, diorang tak minta duit pun. Diorang tak minta duit. Diorang hanya minta sumbangan kepada kuil saja, ataupun sebagai penjaga tempat. Pada tengok pada basic juga, tengok pada orang kata ni sangat. Tapi tak adalah diorang dia make up harga kau-kau, ni duit tu duit, ni duit tu duit. Tak ada. Betul tak bang? Thailand bukan macam tu. Setiap tempat kan berbeza-beza. Tapi setiap tempat siap berbeza-beza lah. Kita kena faham mata wang orang macam mana. Sami tadi kena bayar tak? Tak ada. Saya ambil Sami tadi pun atas dia dengan tuan tanah pun Sami. So kita bayar lokasi ni untuk sumbangan pada kuil. Faham tak? Sumbangan. Dia tak ada minta bang. Lillahi ta'ala dia tak minta bang. Saya yang bagi. Saya bagi sekat ni duit sumbangan untuk kuil, untuk membaik pulih, ataupun untuk membersihkan, ataupun untuk menjaga kebersihan ataupun orang panggil apa bang? Orang panggil pembaik pulih lah kuil ni. Macam tu. Jika kita sumbangkan, kita sedekahkan, win-win situation lah. Thailand ni simple. Kau kena hormat dia. Thailand ni budi bahasa bang. Kau kena pegang satu, budi bahasa. Thailand ni antara manusia yang berbudi bahasa. Apa-apa pun kita datang negara orang, kita kena rendah diri. Kita kena minta maaf. Kalau benda tu salah ke tak salah, kita kena rendah diri. Sebab Thailand dia tak akan faham apa yang kita cakap. And kau kena tahu sikit ayat-ayat basic untuk minta maaf dengan dia orang. Sebab apa? Thailand antara black area bro. Silap air bulan, pong kat kepala kau. Indon boleh lagi, Indonesia boleh lagi, Malaysia boleh lagi, Malaysia boleh lagi, Indonesia boleh lagi. Kau silap je, dia tak fikir apa lah. Thailand ni negatif dia satu, mabuk. Kalau mabuk, janganlah kita nak pergi dekat. Dia tak kira kau kawan ke, kalau dia cakap dia nak, dia nak. Contoh kau orang ni mabuk. Orang ni mabuk kan, lepas tu kau ada bini kau ataupun awet kau yang sangat cantik di mata dia. Kalau dia cakap dia nak, tetap dia nak. Sebab tu jangan kena berhati-hati. Sebab tu kita kalau datang tempat orang, jangan berlagak sombong. Jangan datang seorang-seorang. Jangan tunjuk kita ni berani. Kau kena tahu di satu tempat ni ada kepala tersendiri. Kepala besar dia, kan? Macam aku pernah dengar cerita, nak tukar jadi ketua polis pun kau kena minta persetujuan daripada mafia dulu. Mafia yang jaga tempat ni ataupun yang jaga daerah ni. Nak tukar ketua polis daerah, bukan senang-senang boleh tukar. Kau kena hadap dengan mafia dorang dulu. Kalau dorang kata okey lah. Faham lah geng. CD bebas bang. Habis kau saya gerak. Later bang. Kau saya gerak. Betul lah. Abang Mal banyak mengajar saya. Tapi siapa-siapa yang kita bukan nak gah ke Abang Mal, tapi siapa-siapa yang kenal Abang Mal, kadang-kadang ni geng, kita kena banyak berkawan dengan orang. Banyak berkawan dengan orang,
banyak kenal dengan orang. Alhamdulillah setakat ni saya dapat kenal Bos Mal ni, antara abang saya. Dan rezeki saya dapat bersama dengan dia, dia berjumpa dengan dia. Dan saya boleh cakap dia ni antara ada power dia dekat Thailand. Dia banyak menjaga saya dekat sini. Mana pun saya pergi, dia mesti akan hantar budak dia. Bukan kita banyak musuh. Kalau setakat nak borak-borak, Thailand ni punya style, kalau cakap nak pumpang-pumpang, nak bagi tahu dekat live itu ini, bukan level dia. Thailand bukan level dia. Bukan aku nak cakap apa tau, Malaysia pun ada level dia juga. Tapi Thailand ni lain bro. Dia tak ada nak borak sembang pumpang-pumpang, tak ada. Dia bukan jenis level macam tu. Diorang kalau dia cakap, dia gong-gong lah. Dia style macam tu. Kalau dia nak cakap nak pang terus. Dia tak ada nak putar kanan, dia tak ada putar kiri, dia tak ada putar tengah, tak ada. Dia terus go terus. Dia tak main nyanyi. Dia tak ada nak menyanyi-nyanyi, dia tak ada nak menyalak. Dia jenis seorang, dia ni memang seorang, Thailand ni memang seorang yang beradab, tapi dia ni beradab bertempat. Gila kita ni bawa adab pergi jumpa orang yang mafia sekalipun, bila dengar minta maaf, lembut tak hati? Kan? Lembut hati. Lembut hati bila orang dengar minta maaf. Minta maaf bang. Minta maaf bang. Walaupun kau tak pandai cakap Thailand sekalipun, kau translate ataupun kau buat macam ni. I am sorry. Kena cakap lemah lembut. Banyak lagi lah pengalaman yang ada kat sini, best lah. Betul setakat L tu biasa gangster. L tu tak berapa power bang. Kau pun tahu dekat sini kan, segala G-A-N-J pun, G-A-G-A pun bebas, K-E-T-O-M pun bebas. Hanya walkie-talkie lah tak lepas. Kau nampak? Sebab tu ekonomi dia naik. Sebab apa? Sebab korang fikir sendiri lah. Sebab dia terbuka, mengundang pelancong datang ke tempat dia, melihat dia ni tradisi. Kenapa? Adab dia. Kenapa orang Malaysia sanggup bercuti dekat Phuket daripada Langkawi? Cuba fikir. Yang pertama, murah satu hal. Yang kedua, daripada segi tarikan pelancong. Kau cuba tengok Langkawi. Cuba tengok dekat Pulau Langkawi. Kau ada rasa keinginan tak? Kau orang Malaysia, kau ada rasa keinginan tak nak pergi Langkawi? Bukan kita nak apa, tapi cuba korang bayangkan. Mahal. Hotel pun dekat Langkawi berapa? Mahal. Hotel Langkawi pun saja mahal. Sini hotel RM60 satu hari, punya bosor punya hotel. Gila tak gila? Tapi Phuket mahal abang, hotel bang. Serius, aku cakap bukan cakap apa, Phuket memang mahal hotel. Hotel bodoh-bodoh pun memang tak, dalam tangan kena ada 200 ke 400. Hotel Oyo ni macam Oyo. Macam Oyo. Phuket memang mahal. Kalau belah-belah terang, belah-belah sini boleh lagi murah, boleh lagi tahan. Langkawi, hotel dia, homestay dia memang murah. Murah. Paling kurang pun 200 ke 150. Tapi itulah makanan. Orang bercuti ni dia cari apa? Dia bukan cari tempat-tempat, dia bukan cari benda-benda yang nak diguna pakai. Orang bercuti dia cari makan. Jadi makanan tu murah. Kau faham tak? Cari tempat makan. Orang datang ni tempat nak travel ni nak makan. Betul Loy. Betul, korang pergi travel, kau ada pergi nak beli TV ke? Kau nak pergi beli peti ais ke? Kau nak pergi beli benda-benda yang tak masuk akal, benda-benda yang pakaian, apa benda-benda yang nak orang kata nak beg ke, slipper, kasut. Kau nak pergi beli benda tu ke? Paling utama makan lah. Jadi negara kita makanan sangat mahal. Dekat Langkawi saja makanan mahal. Tapi kalau nak makanan murah tu, pergi Kelantan tu. Kelantan antara tempat favourite aku kalau makan. Murah sangat. Kedai-kedai gerai sedap, 2 kali ganda sedap lagi masakan dia. 2 kali ganda sedap lagi. Perlis belah-belah utara tu. Tak ada bang, mai dulu.
Helmi. Ya geng, saya dah nak air live dah. Kita jumpa besok. Okay, wabillahi taufiq hidayah. Good night. Kepada semua, I am sorry kalau malam ni menghampakan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.